Hai guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Ini daripada Keluar Sekejap. Okey, Ketua Menteri cadang nak buat Jabatan Melaka Indonesia bakal dibina. Maksudnya kalau nak pergi Indonesia kena lalu dekat Melaka daripada Rumpat ke Dumai. Tapi kan, persoalan saya adalah perlu ke nak buat projek Jabatan Melaka Indonesia ni? Dan aku ada tengok beberapa komen dekat berita KS ni, ada yang kata tak setuju. Sebab projek ni dianggap membazir dan bagi aku macam tak perlu kot nak buat projek Jabatan Indonesia ke Melaka ni. Dan mereka anggap projek ni membazir duit rakyat serta, yelah, bagi aku macam menyusahkan lah. Kan? Bayangkan kalau Jabatan Melaka Indonesia, kalau lah orang-orang Indonesia lagi Melaka, silat-silat bertaban jam lah dekat situ. So, saya nak sampaikan kepada Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf. Sebelum nak buat projek gila-gila ni, ya benda tu bagi aku nak bangunkan negeri bagus lah kan. Cuma, satu je saya nak minta tolong. Satu je saya nak minta tolong kepada Ketua Menteri Melaka. Tolonglah baiki jalan jam dekat Melaka tu. Tolong betulkan yang tu dulu. Sebab apa? Bulan 12 ni cuti sekolah tau. Ramai anak-anak kita pergi negeri Melaka untuk menjadikan sebagai tempat pelancongan. Sebab saya pun pernah pergi Melaka, bukan setakat sekali, 2 kali. Termasuk yang kali kedua ni pergi naik motor nge-ride dengan kawan-kawan, pergi Melaka. Memang best pergi Melaka. Cuma satu je masalah. Jalan jam teruk ya amat. Dah macam Kuala Lumpur lah dia punya jam. Saya minta jasa baik kepada Ketua Menteri Melaka, tolonglah betulkan, fix benda tu dulu sebelum nak buat projek mega-mega tu bagai. Kalau tak, saya anggap projek ni membazir wang rakyat serta lagi menyusahkan dia lah. Kan? So, kepada Dr. Akmal, kalau video ni lalu dekat FYP, tolong sampaikan kepada Ketua Menteri Melaka, tolong baiki jalan raya yang tengah jam tu dulu. Yang tengah jam sekarang ni. Sebab ramai rakyat Malaysia ni nak pergi Melaka tau. Sampai-sampai negeri Melaka je jam. Sampai-sampai dekat negeri Melaka je jam. Nak pergi bercuti Melaka pun hari biasa je. Hari biasa. Itu pun tak ramai. Tapi disebabkan hujung minggu ramai, saya minta tolong fix jalan jam tu dulu. Okey Dr. Akmal, tolong sampaikan pesanan saya ni kepada Ketua Menteri Melaka. Tolong baiki jalan jam tu dulu. Kalau nak